Nasi lemak tuan-tuan, piramid punya nasi lemak. Dah. Dijemput semua, ambil kenduri kahwin malam ni, Haji Dolah dan Hajah Rafiah, anak dia orang kahwin, kendurinya ada di luar, nasi lemak sebungkus. Simple. Belanja murah tuan-tuan. RM2 sebungkus. Darat dengan 500 baru RM1,000. RM1,000 pun makcik tak ada duit ustaz nak buat jamuan. Buat jamuan lepas sembahyang subuh. Yang mana faham? Tak faham tu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal, thayyiban, rezeki yang berkah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, mari kita simak ceramah dari Ustadz Datuk Kazim Alias, semoga bermanfaat. Jom kita play bersama, let's go. Baru RM20. Yang mana faham? Tak faham pun tak. Sebab tu tuan-tuan, pengurus tuan-tuan ni segak bergaya muda, pengurusi surau semua bagus, ketua peneroka ada. Kita duduk dalam filter ni. Kita lah kena buat kempen sembahyang subuh berjemaah. Nabi sebut, siapa yang sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Tuan-tuan tak mau Allah jaga tuan-tuan di akhir zaman ni. Jadi pada zaman Dajjal, zaman fitnah, zaman yang macam-macam sekarang ni, yang bukan-bukan hari ni boleh berlaku ni, maka kita mengharapkan pertolongan Allah. Salah satu mengharapkan pertolongan Allah apa? Solat. Solat apa ustaz? Subuh. Jadi kita kena buat lah. Ustaz, macam mana nak bagi orang datang sembahyang subuh ramai-ramai? Ada yang kata buat jamuan tiap-tiap pagi lepas subuh, bengkerap surau tuan-tuan. Ni pun malam ni kita nak buat kutipan surau ni, kutipan apa, dana untuk garaj. Nak jamu makan pula. Tuan-tuan, kalaulah surau sediakan makan, memang bengkerap surau. Tapi kalau masing-masing bawa makanan, setiap hari Jumaat kunut sejadah, hari Sabtu, hari Ahad jamuan. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Semua peneroka bawa makanan masing-masing. Nama dia potluck. Yang kita tak mau potluck tak apa kan? Potluck tak apa. Yang kita tak mau Kak Gayah bawa bihun goreng. Hajah Ainon bawa nasi goreng. Masing-masing hidang bawa kemah. Kak Nak bawa kari pap. Hajah Rogayah dibawanya mi goreng. Cok kodok semua ada. Haji Bidin bawa teh. Haji Dolah bawa kopi ala Kazim. Haji Mat saja bawa singa kosong. Bila balik berat. Tak pernah faham, tak faham sudah. Bila datang tu melenggang-lenggang singa ada kosong. Bila balik begini, kalau masing-masing lah kita bawa macam tu tuan-tuan, tak ada siapa pun ni kacau kita. Kita boleh kenal ni anak-anak kita ni. Spiderman nama apa? Spiderman nama apa? Dabi. Yang ni dream to inspire Adam. No? Zaim. Baju oren, baju kuning. Rush. Firash. Masya Allah. Ni Aisyah. Aqif. No belakang. Mae ke Fizi? Mamat. Upin. Upin nama apa Upin? Koyum. Belakang Koyum. RM2. Haikal. Sebelah Haikal. Kuwais. Sedapnya nama. Anak-anak ni tuan-tuan akan jadi baik bila tuan-tuan kenal dia orang. Macam mana dia orang nak dikenali? Dia orang datang masjid. Dia orang takkan bawa basikal laju-laju sebab dia kenal tu imam. Tu imam tengok, awak laju. Jadi baik. Tengok duk berlari di atas tu, dari lepas sawit tu. Tu siap tengok. Saya tak cakap ke bapak kamu kan. Gue seokok dalam ladang. Mai tu bilai tegur. Tengok tu bila pula jom sekali. Ada sebatang. Sudah tuan-tuan.
Lama-lama dia ni akan jadi baik. Sebab rumah nombor 2 dia orang ialah masjid. Dia kenal jemaah, dia kenal semua. Bagaimana nak menjadikan mereka datang, tuan-tuan? Ni 8 orang yang duduk di depan ni, tuan-tuan. Ingat senang. Orang tua pun tak ni di depan. Anak-anak kita ni, Masya Allah, Adam duduk kat depan, Uwais duduk kat depan, Firash dekat depan. Allah, Ma'e, Fizi, Jajid dia tak ada amdan. Jom kita buat kempen. Tak payah buat kempen macam dia orang buat tu. Jumaat macam raya lah, Jumaat solat subuh macam Jumaat lah. Tu biar pergi kat depan, belanja banyak. Tapi kita buat dalam bentuk kampung kita. Supaya apa? Allah jaga kita. Yang kedua kata dia apa? Wala saumin. Aku membanyakkan berpuasa. Alhamdulillah, tuan-tuan. Orang yang puasa ni, bila datang di akhir zaman, puasa menjadikan mulut dia terjaga, menjadikan mata dia terjaga, menjadikan tangan dia terjaga, kerana puasa itu ialah junnah, benteng daripada buat jahat, benteng daripada api neraka. Zaman sekarang adalah zaman yang begitu mudah buat jahat. Nak mencuri online, nak tipu online. Hari ni nak beli barang pun guna online, nak transfer duit pun online. Ada orang yang beli barang QR code tak sampai pun duit, tapi buat-buat macam dah bayar. Beli karipap dia RM4. Sian makcik karipap lah. Dia pergi konon-kononnya scan lah konon-konon. Kena auta pula, tuan-tuan. Jadi salah satu benda yang menjadikan kita kuat ialah puasa. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, yang menjadikan selamat kita disebutkan dalam hadis ni ialah dengan bersedekah. Jadi saya lancarkan kutipan untuk pembinaan garaj di surau, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang berpanjangan. Dengan pembinaan garaj nanti dapat memberikan keselesaan kepada semua jemaah. Dan yang ketiganya, yang terakhirnya, tuan-tuan, aku membuat persiapan untuk kiamat dengan 2 benda. Selain semayang, selain puasa, selain sedekah, aku buat 2 persiapan untuk menghadapi kiamat. Apa dia? Aku sangat mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah. Itulah, tuan-tuan, persiapan kita di akhir zaman. Jom cintai Allah, jom cintai Rasulullah dengan sebenar-benar kasih sayang. Akibat daripada sayang kita pada Allah dan Rasulullah, Allah pelihara kita daripada fitnah-fitnah. Jangan sampai kita tak kenal Allah, tak belajar sifat tentang Allah, mana haram, mana mustahil, mana harus. Belajarlah tentang Nabi, tuan-tuan. Banyak hari ni orang fitnah Nabi. Ada yang kata Nabi ni kahwin dengan budak. Ada yang kata Nabi ni bukan suami yang baik. Ada yang kata Nabi Muhammad ni tak pergi sekolah. Ada yang kata Nabi Muhammad ni tak adil. Macam-macam. Semuanya itu kalau kita percaya adalah akibat daripada kelemahan kita mengenali dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, saya nak ijazahkan satu doa pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat. Okey, malam tadi saya nak cakap di Felda Rentam. Saya ceramah semalam di Felda di Padang pukul 9. Habis 10.30. Saya duduk tengok 10.30 ni, mikrofon pula bateri habis 2 kali. Tengah duduk ceramah, hilang pula bateri suara dia, bateri habis. Kemudian saya tengok orang pakak lari dah. Pakak duduk lari, duduk dalam kemah. Duduk tengah-tengah padang, lari dah. Hujan turun. Saya kata, okey, insyaAllah saya nak ijazahkan bacaan doa supaya hujan ni berhenti, dia pergi tempat lain. Dia pergi terbangau ke apa ke, main sini pula. Kata. Tengok-tengok tak ada nak baca, mikrofon pula habis, kira halal lah. Assalamualaikum ila liqa'. Jadi, tuan-tuan, baca doa ni.
Doa ni kalau hujan, tadi saya dari Bahau, tadi saya nampak duk gelap dah, saya kata hujan pula masjid ni. Baik, baca doa ni nak, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, ikut saya. Allahumma hawalaina wala alaina. Serentak dengan saya. Satu mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Sekarang tuan-tuan je baca, saya diam. Satu mula. Allahumma ya kuat. Mai. Nama apa tadi? Adam nama? Adam, Adam. Adam. Allahumma. Tak payahlah, tunduk sikit apa? Tunduk sikit. Tak boleh. Relax, brother, relax. Allahumma hawalaina wala alaina. Ulang. Hawa laina wala alaina. Baik, sekali lagi dapatkan doa ni. Bila tuan baca doa ni, tuan tunjuk ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Bila tolong lain hujan, nuri ke, ceramah ke. Orang belah sana pula baca Allahumma. Oh, sudah. Duk bersilat kat atas ni. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, satu mula. Alhamdulillah, terang hati. Nah, insya-Allah. Baik, sekarang tengok ada nota yang saya bagi tu. Duduk dam. Kalau ada hajat, kalau tuan-tuan ada hajat yang besar, kalau tuan-tuan ada hajat yang kecil, sebelum tuan-tuan membaca hajat tuan-tuan berdoa, tolong baca zikir ini terlebih dahulu. Okey? Zikir ketika menghadapi kesulitan. Okey, saya rasa pembantu saya dah edarkan dah. Baik, sekarang ambil ijazah bacaan daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Jumpa tak Tuan Haji? Jumpa? Mana dia? Mai saya cari, mai. Jumpa? Baik, tuan-tuan berhenti, ambil nota tu, tandakan di mana saya berhenti, di situlah tuan-tuan berhenti, di mana saya baca, start, tuan-tuan baca balik, start dari situ. Jumpa tak? Okey. Zikir ketika menghadapi kesusahan. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baik, tolong ulang balik, saya nak dengar satu mula.
Okey, la ilah. Okey. Onti wa rabbul ar. Kemudian ya, sambung di situ wa rabbul arsyil karim. Insya-Allah saya ijazahkan dua bacaan, satu doa dan satu lagi zikir. Doa tadi kalau ada hujan, dan satu lagi zikir kalau tuan-tuan ada hajat. Sebelum tuan-tuan hajat, saya nak cari parking kereta pun saya baca doa tu. Nah, jadikan sebagai satu amalan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah, kebaikan pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita telah menyimak tazkirah dari Ustaz Dato' Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, ilmu yang barakah, ilmu yang kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tidak batasnya. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.